Selamat petang YouTube. Ini video yang ketiga saya buat F6 Time Adventure. Biasa kan untuk je ride santai-santai. Tapi iyalah, motor ni dia underrated, underdog. Tak banyak orang suka gunakan motor ni untuk daily commute. So far apa yang saya dah buat pada motosikal ni ya, exhaust saya dah buka dan saya dah cat baru dengan cat tahan panas. Dan exhaust ni juga bunyi hari tu macam kuat sikit kan. Rupanya dia punya apa tu gasket dalam ni tak ada. Jadi saya pasang gasket. Ni macam EX5 ni, gasket dia saiz 30. Jadi bunyi dah sedap. Saya dah buka lampu depan ni, saya dah buka bahagian fairing depan ni sikit. Lampu depan saya check saja. Dan jelah banyak pecah-pecah ni, macam pakai zip tie sini, belah sana ada zip tie, maknanya dah pecah lah. Saya dah order baru dah dapat fairing satu set. Saya dah cover set saya dah order baru. Hari tu saya dah tukar switch gear yang belah kiri ni, kerana switch gear tu dia punya index pin dah rosak. Brake saya dah check, taruh hose baru, bagi tinggi sikit. Cuma handlebar ni saya rasa rendah. Walaupun dah ada riser, dia masih rendah. Jadi saya dah order handlebar lain. Cuma bila kita gunakan handlebar lain, saya kena tengoklah switch gear, control semua ni sama ada sampai ke tidak. Itu kena adjust nantilah ataupun ganti. Ini pun dah tukar lain. Ni switch brake ni dia tak lekat. Saya dah order lain, pakai RXZ punya. RXZ punya dia murah dalam RM4. Tapi kalau FZ 150 punya dalam berbelah-belah ringgit lah. Jadi kita akan sambungkan sini lah. Tu tak ada apa. Jadi apa yang saya nak buat lepas video ni, saya nak baraikan motosikal ni, drain engine oil. Saya nak buka right hand ni, belah clutch dan belah magnet. Saya nak buka. Belah magnet pun saya nak buka. Saya nak tengok condition. Dan top bergantung lah. Top sama ada saya nak buat top atau tidak, bergantung pada keadaan motosikal. Tapi sebaik-baiknya kita buka lah, tengok. Itu saya belum decide lagi. Tapi yang pasti saya akan buka kiri dan kanan cover untuk magnet. Dan motosikal ni ada masalah sikit bahagian gear. Ni mungkin tak nampak, saya tunjuk sini. Ni gear punya selector. Ni yang ini orang lama, orang dulu dah welding kan. Jadi ni saya akan bukakan balik, gosokkan, buang welding ni. Saya tengok mungkin saya kena tukar shifter punya lever tu. Ini dalam RM40 lah. Saya tukarkan nantilah. Pasal bila kita buka cover belah kanan, kita akan dapat pada tempat tu kita boleh tolak, masukkan baru punya dan tukar oil seal. Lain-lain bergantung lah. Kerana fork depan garanti saya akan tukar. Tukar pula. Fork depan saya akan buat servicing lah. Fork ni mudah sangat lah. Saya akan buat servicing fork depan. Monoshock belakang tak tentu, bergantung lah nanti. Monoshock belakang sama ada saya nak ganti baru atau tidak. Saya nampak tu macam standardnya, original. Jadi kalau saya kata tak apa sedap, saya akan ganti barulah. Saya bercadang nak bawa motor ni bulan 11 ke Thailand. Ada grup kawan-kawan minta saya bawa dia orang ke Thailand. Jadi saya cadang nak bawa motosikal ni. Cuma sekiranya saya belum confident lagi motosikal ni betul-betul dah di check out. Saya risau nak bawa orang menggunakan motosikal ni. Biasalah kalau kita lead, apa-apa berlaku pada motosikal kita, masalah pada yang lain.
Jadi saya tak tahulah sama ada nak bawa motosikal ni ataupun saya akan bawa ADV 160 saya lah. Pasal bila kita lead orang ni leceh sikit lah. Radiator pun saya akan check lah sama ada perlu buat apa-apa. So far tak nampak lah masalah. Dan yang pasti saya rasa radiator hose. Selalu motor bila dah lama, radiator hose ni dah mungkin tak berapa cantik kan. Jadi benda ni pun tak mahal. Radiator hose kalau kita dah togglekan motor, elok kita tukar lah kalau motor tu dah lama sangat kan. Jadi itulah apa yang saya nak buat pada motosikal ni. Tak berapa banyak lah. Nanti kita sambung balik. Mari kita tengok mileage motosikal ni dan bunyi dia. Okay. Mileage motosikal ni berapa ya? Saya tak nampak. 122 122,360 lebih kurang gitulah. 122,000 km. Mari kita start engine tengok macam mana bunyi dia. Ni bunyi enjin nya. Saya gunakan wireless Go ni. Tengah punya enjin ya. Tak ada bunyi knocking apa-apa dari segi metal eh. Tak ada apa. Bunyi exhaust dia. Tak ada apa lah. Cantik bunyi exhaust, tak ada apa. Brake belakang ni pun saya nak check. Brake belakang, brake depan mungkin saya nak tukar dia punya inner side. Itu dalam RM4, RM5 dah satu set untuk master cylinder. Pasal brake penting kan. Jadi walaupun kita tak bawa laju motosikal, tapi brake sangat penting. Baik YouTube, itu saja on this motosikal. Kita matikan enjin motosikal ni. Dan saya beli motosikal ni dari kapal Motorworld. DM Motorworld kapal RM2,600 on the road 29. Ini FZI 2014 kalau tak silap saya. Saya malah nak tengok di Negara kan. Pasal ni yang V3 yang ada disc brake di belakang. Macam saya cakap sebelum ni lah, video sebelum ni, saya memang nak cari V3 ataupun V4 kerana ada disc brake. Mudah sikit lah untuk saya buat maintenance kalau disc brake ni. Kalau drum ni kita nak kena buka tayar, kita nak check brake, additional problem lah. Bukan kata motor tu tak bagus, tapi kalau kita baru nak beli motosikal, kita pilih lah yang betul-betul sesuai untuk kita kan. Jadi motosikal Adventure Marhain ni salah satu motosikal yang saya dah ride 2 minggu dan saya rasa ringan dan sangat sesuai lah untuk veteran macam saya. Saya pun dah umur 64 tahun, dah dekat-dekat 64 tahun. Saya make sure motosikal ni sesuai untuk saya lah, veteran yang muda-muda tu sikit lah. Berat sikit lah. Saya tak larat dah. Saya dah bawa dah semua GS Adventure semua ni motosikal saya dah bawa. Dan kebelakangan ni siapa yang ikut saya video, semua motosikal saya bawa semua kecil-kecil kerana kita kena ingatlah kan, bila kita semakin umur kekuatan kita bukan macam okey YouTube, itu saja untuk motosikal ni. Dan saya tahu ramai FZ punya rider, owner memang sayang motosikal ni. Salah satunya Anita Yusof tu, memang dia kata dia sayang motosikal FZ tu. Yang yalah, saya jalan 2 kali di dunia. Okay YouTube, bye bye, terima kasih.